go green juga lah, ke arah go green juga. Jadi aku support program macam tu. Selamat petang guys, kembali lagi kita berjumpa di Biar Jadi Channel. Welcome back to my channel. Okay guys, petang ni seperti biasa aku telah menerima satu WhatsApp group. Ada satu arahan dari guru anak aku. Dia suruh bawa itu barang-barang yang diubah sesuai, barang-barang terpakai yang diubah sesuai menjadi sesuatu yang berguna. Jadi aku punya idea paling senang, aku ada botol sabun pencuci baju. Wangi sungguh, memang wangi. Jadi yang ni nanti kita akan jadikan ianya pasu bunga. Tapi kali ini aku bukannya nak tanam bunga. Kau tengoklah nanti apa yang aku nak letak sini. Lepas tu esok aku nak hantar kat cikgu dah. Apapun, botol ni aku dah tebuk dah supaya pengaliran air dia nanti senang. Sebab itu saja idea yang aku ada, yang murah tanpa keluar modal. Kalau yang lain, kalau yang nak berpesen-pesen ni, ada color-color ni, semua nak kena ada modal. Jadi kita gunakan pendekatan yang lebih drastik. Kita fikir benda yang tidak mengeluarkan modal. Bukan tak mau mengeluarkan modal, tapi sebaiknya kita cari sesuatu yang tidak mengeluarkan modal. Cuma mengeluarkan idea. Okey. Jadi yang ni nanti aku akan buat ianya jadi sebuah pasu yang ada tangkai. Biasalah orang tengok craft tangan tu. Nanti aku akan buat, lepas tu isi tanah, lepas tu kita isi sesuatu dalam tu. Lain daripada yang lain. Okey guys, jom kita buat. Okey guys, sebelum tu aku dah maka, lepas tu aku nak cari idea macam mana nak buat. Aku tak nak ada banyak pesen-pesen, nanti susah aku nak potong. Jadi kita buat benda yang paling mudah lah. Kita jadikan dianya separuh. Ni perlu tak aku buang? Tutup dia ni, nampak cantik lah, macam mulut itik pula lah. Nanti aku pikirkan macam mana kita lukis ni. Wow, macam ni lah. Supaya ianya tahan lama nanti. Okey lah kot. Bagi dia macam ada gigi-gigi sikit. Ni pun lakaran yang tak berapa bagus. Dan yang ni aku kena buang juga lah, tutup dia ni. Nanti takut dia tak cukup ruang dia ni nanti. Kita nak masukkan tanaman macam ni. So, jom kita potong dulu. Okey guys, jom kita mulakan. Kita gunakan apa yang ada untuk kita potong tanpa mengeluarkan modal. Nasib botol lembut. Keras juga. Okey, sikit dah kita potong ni. Kalau yang kali ni proses ni aku nak buang ni, nak buang tutup dia ni. Agak mencabar juga sebab ianya keras, bagian ni keras. Okey guys, putus juga dia punya kepala ni. Tuh keras juga. Jadi dia akan jadi macam ni.
Sekejap lagi kita akan buat corak-corak sikit macam gigi. Oke guys, dah jadi. Baru sedikit. Sekejap lagi kita akan buat yang lain. Oke lah nih, kalau kita potong dia ada mendatar segini, nanti kita akan letak tanaman dekat sini. Apa kita isi tanah, kita tanam tanaman tersebut. Oke, so kita akan buat ukiran ini pula. Ini jadi ke tak jadi aku tak tahu. Oke guys, desain aku buat besar-besar sedikit macam ni. Sebab senang aku nak gunting nanti. Daripada halus-halus ni agak renyah sikit. Jadi kita buat besar-besar. Senang kita nak gunting. Oke, mari kita teruskan. Nampak dah, nampak dia punya bentuk dah. Aku pun bukannya kreatif sangat benda-benda macam ni. Nampak dah. Mula-mula aku nak buat gigi, tapi biasalah, idea last minute dia memang confirm menjadi. Idea last minute. Selalu dia akan menjadi kalau idea last minute ni. Nanti kita akan cuci dia punya ni. Sebab ni aku gunakan marker whiteboard, jadi kita senang nak cuci nanti. Aku tak adalah kreatif sangat. Kita buat ala kadar saja. Yang penting ada, biar jadi. Biar jadi. Daripada kita tak ada usaha langsung, nah, jadilah. Apa nanti yang ni kita kepak sikit bagi nampak cantik. Tapi kenapa ni macam bonggol tinggi, yang ni pula rendah. Itulah masalahnya kalau tak kreatif. Tengok, yang ni pula lain. Nah, elok. Tak apalah, ini kita kepak macam ni. Kita bagi dia macam kelopak bunga gitulah, ataupun kita potong kecil-kecil nanti bagi nampak menarik. Nah, gini jadi dah. Boleh lah. Walaupun nampak sedikit cacat, tapi oke lah daripada tak ada. Oke guys, siap kita punya ni. Dah kita cuci apa semua. Sebentar lagi kita akan isi dia tanah, dan kita cari tanaman apa yang kat belakang tu untuk kita letak dalam ni, supaya esok senang kita terus bawa ke sekolah. Itu kan ini pertandingan sebenarnya, pertandingan siapa yang paling kreatif lah. Tapi yang penting kita ada, menang tak menang tu belakang kira. Yang penting kita ada menunjukkan minat kita terhadap gitar semula. Ini adalah program anak aku pada 20 hari bulan, di mana dia adalah program apa, green apa, go green juga lah.
ke arah Go Green juga. Jadi aku support program macam tu. Jadi aku pun join juga menghasilkan craft sendiri walaupun tak seberapa bagus. Oke guys, sebelum hari hujan sebaiknya kita ambil tanah dulu. Tuh nampak tuh tanah dalam pasu tuh, sebab tuh tak ada diguna. Jadi kita gunakan yang tuh untuk kita masukkan dalam nih. Oke, jom. Oke guys, kita masukkan tanah dulu. Kita masukkan seberapa banyak yang boleh. Sebab pokok ni adalah pokok yang istimewa. Aku nak letak dalam ni. Jadi kita kena letak tanah lebih sikit lah. Oke guys, kita cari tanaman apa yang patut kat sini. Adakah kita akan tanam kangkung? Takkan lah. Kangkung tak lama. Ni apa ni? Ini satu tanaman apa ni? Pokok durian. Bagus nih. Yes. Bagus kita tanam nih. Durian. Ini pun oke dah nih. Oke guys. Jom kita tanam durian dalam nih. Harap cikgu dia tak komplain lah esok. Cantik ah. Ini dah. Esok kita akan bawa tanam durian. Ini tak adalah pikir untuk ianya berbuah ke apa, tapi untuk untuk suka-suka saja. So benda ni kita letak di luar dulu, kita bagi dia air sikit nanti, dan esok harap dia tidak layu lah, jadi kita boleh bawa. Oke guys, itulah tadi aku punya projek ringkas, projek idea last minute. Sebab cikgu dia bagi tahu tadi esok dah kena bawa, jadi kita kena pantas berpikir. Oke guys, apapun itu hanyalah sekadar perkongsian dan hiburan serta kenang-kenangan untuk anak aku bila dia tengok di masa ianya sudah menjangkau dewasa nanti. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Salam sayang buat semua. Bye bye.